car and you are hiking the trail to Padang Tok Seh. Temperature is nice and cool. It's a lovely hike. A nice lunch. See at the top. Padang Tok Seh. Padang Tok Seh ni adalah Syekh Abu Umayyah. Dia datang sini lepas dia Islam kan. Raja Prahong Mahawangsa tu. Dia pun naik atas tu, dia berzikir naik atas, nak solat berzikir, orang kata dia bertapa. So pengikut dia pun naik atas sekali. Dia duduk kat batu hampa macam ni lah kan. Ui, cantik. Alright, what we found here, there is a slab of rock, Ini fosil dia tu. and it turns out to be a 550 million year old rock. Proof that this rock, this particular huge slab of rock, was once under the sea 550 million years ago. So this whole mountain was under the sea once before it was pushed up by the forces of the earth and the magma. It's wild, isn't it? It's chilly. La ilaha illallah. The angel went up the hill to fetch a pail of water. Hopefully ni lah, hopefully dah tak ada orang naik lah. Right, letting our brakes cool. We're stopping at the Jerai Hill Resort. So stop for prayers and see what they have here. Probably dinner as well. Off the road. Now I'm facing from the western side of Gunung Jerai. We don't know place. There's a very nice surau over here. It's very comfortable. And I must say, it's
6:15 right now, and the temperature is properly chilly. And it's windy, right? Not overly windy, but it's nice and windy. So we kind of like it here. Once we're done with prayers, we're gonna head out to the food court over here to see if we can get an early dinner before we continue to Encik Mazlan's house. It's more like a gallery or private museum, actually, exclusive, because he's the he's the head of the NGO called Ancient Kedah Resources. Right, so in the meantime, I'm facing the sun directly in front of me, but the view, it's spectacular. It's stunning. You can see the paddy fields stretching all the way out. I mean, like, Kedah is pretty flat. That's why having this Gunung Jerai is a huge feature. And right in front of me is the sea. So I think I'm trying to see if I can see Penang from here. Yeah, but take a look at this. This is Jerai Hill Resort. Jerai Sky View. That's the latest attraction here. Right, nice resort for honeymoon. Oh, by the way, it's 24 degrees Celsius and 99% humidity right now. Rangers. Assalamualaikum. Ni wah, Cik Mazlan. Wow. Wow. Alamak. Aduh. Ini apa tahu? Kami tadi kena Orang KL. kena kat Pak Su. Kena Pak Su depa kata kenyang. To cap off the day, we're here in Cik Mazlan's house. He has graciously hosted a very nice supper for us. Some noodles, Kita nampak ini batu. some cucur jagung, corn fritters, and a treat. This is a local coffee from Yan, Kedah. Oh, that's good. Strong but not overly bitter. Gonna grab some chow while the host prepares their presentation. Okey. Kerana Sarah tanya dia orang, "You nak tak turut boleh ikut?" Dia kata
Macam mereka kan, you scroll kan, you scroll. Lepas tu you pergi makan kan, sama di area. Sungai Paksu tadi sama di area. Tomorrow you akan visit di area. Ini kawasan Sungai Batu. Sungai Batu. Yang dot ni semua ni adalah kawasan site tapak-tapak geologi yang sudah diekskavasi dan yang belum diekskavasi. Macam mana James Low tu dia pergi cari tapak-tapak ni? James Low, dia punya hasrat kan nak buat cari tapak ni. Dia datang, dia nak mineral. Oh. Dia nak besi, dia nak emas. Tiba-tiba dia orang jumpa ni. Jadi, bukan tujuan ni. Dia jumpa timah lah tu. Okey, ni Mount Gerai tadi pergi kan. Ni ada lagi site ni yang belum diekskavasi. Tadi ada soalan, apa lagi di bawah tu? Ni banyak lagi. Ni, sampai ke kaki Mount Gerai. Ni tapak arkeologi Musat. Dengan site tu kemungkinan ada apa? Kemungkinan. Itu yang susah sikit lah. Kemungkinan tu Israel kena ada dia punya kerajaan, istana. Much more than the ritual site lah. Okey, sekarang kita tengok yang tadi saya ada beritahu tentang kedudukan ini abad 1 ke 3 ini dia punya keluasan ni. Abad pertama Tanjung Lawai dengan Pantai Tekong dia tengok dia punya keluasan laut dia tu. Abad ke-4 sampai ke-10 dia makin mengecil. Abad ke-11 sampai 13 dia makin mengecil. Abad ke-14 dia dah jadi macam ni dan hari ni inilah yang kita tengok tadi. Dulu dia luas lah. Dan sebelum ini abad pertama ke-3. Sebelum tu lagi luas. Belum masih dia lebih luas. Dia masuk ke dalam tu sampai mana tu? Sebab tu dia jadi pelabuhan. Pengkalan bujang kan? Kalau kita tengok ni, Sungai Batu duduk kat sini sampai dalam sekarang ni, dulu duduk dalam ni. Sungai Batu. Yang sekarang ni duduk kat mana? Sungai Batu sekarang kat sini. Sampai di sana. Ni, masuk ni. Tadi awak keluar kat sini. Bawa tu pun kat sini. So, okey. Setelah dijumpai tapak Pulau Ramsi, dia punya narration ataupun dia punya sejarah berubah terus. Daripada ritual ke civilization. Bukan senang nak complete je. Pada masa tu, especially researcher kan, you nak complete. Betul. Sebab tu very challenging yang you kena pakai semua equipment, bahan-bahan, alat peralatan dan sebagainya supaya inilah tapak Pulau Ramsi. Jadi dia punya penceritaannya berubah. Okey. Setelah dibuat kajian, ini yang dia jumpa. Empat site ni. Satu adalah tapak ritual yang besok kita akan pergi ni tapak ritual ni. Tapak ritual ni dia bulat di bawah, dia tempat sagi di atas. Yang bulat ni pentarihan lain, yang tempat sagi ni pentarihan lain. Lepas tu dia ada tapak pelabuhan. Tadi you tanya apa tanya kan? You tanya kan? Apa lagi elemen? Dia ada tapak pelabuhan. Dia ada pelabuhan di mana dia berikat dia punya kapal dia. Lepas tu dia ada tapak Syah Bandar macam ni. Pentadbiran. Dijumpai tapak pentadbiran. Tapi pentarihan dia lain-lain. Tapak Ritual 110, Pelabuhan 582 BC, Pentadbiran 487 BC. Dan yang lebih tua adalah tapak Pulau Ramsi 788 BC. Okay, now major discovery, latest finding. Tadi saya cakap ritual dan bertukar ke industri dan dijumpai dengan iron furnace, tuye, iron ore, iron slag dan sebagainya. Okay. And recorded dalam Arabic punya Al-Biruni Al-Kini bahawa dunia kini menyatakan bahawa besi Kedah Tua ini yang di antara yang terbaik. Dan terbaik termasuk Yaman dengan India. Yang inilah Relau. Ya. Besok kita Relau ni dijumpa di kampung. Di kampung-kampung. Sepanjang ke Thailand. Besok kita akan tengok Relau yang dah
Okey, bila dah dilebur, relau tu akan pecah kan. Tapi ada relau yang still intact, yang tak sempat pecah banana. Ni dia pakai buah. Dia pakai buang, dia buat belah. Pakai buang, dia buat belah. So, I buat satu replika supaya faham. Kedudukan ni ikut skill lah. Dia relau dia macam ni. Wow. Dia macam ni. Sini standard dia adalah 1, 2, 3, 4, 5. Ini yang dipanggil tuye. Nanti sekejap lagi yang this is the real tuye yang ada kat sini. Tu the real. Lihat sifat. Agak-agak dated bawah ni. Dated Jadi more early lah. nampak dia First century second. dalam date ni lah, date BC. Ya, late BC lah. Okey, ini tuye. Dan ada juga roofing. Roof. Roof ni tile. Roofing ni yang uniknya, you bayangkan 788 BC, dia orang dah ada bumbung genting. Buat daripada Tanah liat. Macam kalian ni. Pada masa tu. akar dan dapat buat Ya. Bumbung. Okey. Ini banyak ni tuyen. Tuyere. Tuyen ni banyak. Million. Millions. You boleh tengok dekat dalam lagi yang tak excavate. Cumanya kita excavate yang atas ni tu. Okey. Penemuan ini telah menunjukkan penyelidik dahulu. Okey. This is not, macam saya cakap tadi, tidak mudah untuk meyakinkan researcher dulu. So kita buat Kedatuan International Conference pada 2016, semua pakar-pakar civilization datang tengok. Dia orang datang tengok dan penemuan-penemuan tu, dia orang pun kagum. Kata di Sungai Batu ada jumpaan. So pada 2016. Actually rekod dalam negara kita pun tak kata kita ada besi. Kita ada emas, yes. Kita ada timah, yes. Tetapi rekod-rekod yang kata Kedatuan ni ada besi, tadi you punya soalan tadi, rekod Tamil ni dalam poem ni, Pataran Palai ni, pada era 200 BC, 200 AD ni, ada disebut besi diimport dari Kazakhstan. Kalau India datang, dia panggil Kazakhstan ataupun Kataram. Kalau India. Kalau epik Tamil, dalam satu epik Tamil Parung Katai ni, yang dia catatan dalam dia punya rekod, bila besi didatangkan dari Kataram untuk dibuat roda pedati ataupun cara tayar kereta kuda. Dia kata dalam catatan tu, besi tu daripada Kataram. Tapi kalau rekod Arab, Indi Abiruni mencatatkan kualiti terbaik dunia pada ketika itu adalah dari Yaman, Kalah dan Hindi. Kalah ni adalah Kedatuan. Kalau rekod Yijing, Yijing ni awal sikit mencatatkan saiz gongkong senjata tadi, 3 jari ni, dia dapat dari Ceca. Ceca ni Kedatuan. Dan dia boleh tukar dengan 5 biji kelapa ketika dia singgah di Nicobar Island. Dia singgah di Nicobar Island, dia tukar. Okey, ini laluan pedagang-pedagang macam saya cakap tadi. Kalau Europe datang, ke sini dia pergi Kedah. Kalau Arab datang, dia pergi Kalah. Kalau India, Kadaram. Kalau China, adalah Ceca. You tengok ni replika ni. Actually, the process pada masa itu, dia panggil bloomery process. Proses lebur besi ni bloomery proses. Proses macam ni ada di India, di Afrika. Cukup intricate, cukup susah. Kalau dia cair, dia akan jadi blister, dia jadi rapuh. Tak boleh buat pedang, tak boleh buat sword. So, siapa juga yang pakai proses ni kena pandai mengawal temperature. Dia kena formula pencampuran biji besi, arang, dari bakau, pasir, dia kena pandai kawal temperature tu. Dia tak boleh terlalu cair. Kalau cair, dia akan jadi balik. Saya faham. Ini latest saya buat balik. Dia punya tuye ni, semua yang dijumpai very precise, dia punya size ni.
2.1 cm to 3.6 cm. Because you nak pump angin tau. Dia ni fungsi dia untuk pump angin. Kalau tak precise kan, macam kita punya pump basikal. Macam kan, kalau dia tak betul, dia tak akan keluar dia punya angin. Betul tak? So semua tujuan ni jumpa very precise. Dan dia punya panjang ni pun lebih kurang. Yang kat sini saya bawa ni dah patah-patah lah. Dia patah lah. Jadi tujuan ni lah yang penting untuk mengawal temperature dia, untuk pump tu. Dia ada 5. Dan dia punya semua yang dijumpai dia punya 45 darjah condong lagi ni. Ha? Okey, condong ni angin tu supaya dia fokus kepada apa nama iron ore tau. Betul tak? So kena 45 degrees. Kalau tidak impang ni angin. That is dia punya kepandaian masyarakat Kedah Tua pada masa tu. Itu yang study kita buat very unique. Dan Azad, tu yang tu pula connected to what? Apa yang digunakan untuk pump air lalu? Ada kajian kalau kita tengok di Afrika dia pakai kulit binatang. Leather. Kulit binatang ni dia jahit kulit. Sebab tu ada yang pakai kulit, ada yang pakai kulit kayu semua. Sebab tu tak kekal, dia reput. Kita akan jumpa lah. Dia akan jumpa batang tu ya. Tu dia ada 5 lubang, dia akan pump sekali go sekali. Dia sekali go 5 lubang tu. 5. Selama 8 jam. 8 hours. Sebab tu dia nak cairkan mesin, dia nak. So dan kayu pula, kayu bakau lah. Bakau. Tu dalam tu ada kayu bakau, ada kapur, ada pasir. dia barang tu lah. Dia kapur. So that's about all. Jadi kalau ada soalan, kita boleh bincang sambil makan ni. Furnace tu kalau dah lepas 8 jam dia kena atau dia dah hancur sendiri ke atau dia hancur? Dia hancurkan pasal dia nak ambil lagi dalam tu. Untuk buat baru. Dia buat baru. Okay, you realize that tanah liat, semua tanah liat. Dia pun tanah liat. are consumable. You use once only. Kata ni. Pasal quantity dia very valuable. Sebab tu banyak. Dia tu banyak. Lepas tu dia punya berapa banyak dia dapat dia punya besi dia. Dah ada research ke? Like how many untuk 8 jam tu berapa banyak Okey lah. besi yang dapat keluarkan? Yang ni yang dia produce ini dah, ingat pun ini dah jongkok. Macam ni besar ni je. Besar tu je. This Ini yang dia export. Dari laut tu. Ini yang dia export. Kita jangan bayangkan macam perfect size macam emas tu. Perfect. Ini tu jongkok. So bila kita slice, ini dia punya. Bawah dia licin macam tu. Licin lah. Dia bulat. Tapi masa kita buat research, kita slice. Kita nak tengok. They make one shape that you can Jadi macam ni kita dia. Ini iron ore. Dia macam bulat. Ada ni yang bulat. Bulat very odd shape. Dia tak ni, dia tak perfect. Yang tu? Bukan? Yang tu? Bukan ni. Kita nampak itu batu. Dia besar ni je. Banyak dia besar ni. Ya. Dia tak besar. Jadi ada yang dijumpa, kita jumpa dia punya jokong ni. Dia bentuk ni, bentuk sambung ni. Dia bulat ni daripada Dia dekat bawah. dia break kan. Sebenarnya dia belum keluar lagi daripada untung tu. Belum keluar lagi dia punya. That's why dia guna Bawah. Suka tinggal besi tu dia akan petang kat situ untuk apa. baru dia ambil yang kat bawah. Okay. Fikir. Kita fikir in modern way. Ya. Bila you melt, you turun. Yeah.
Yang ni dia orang Okay, ada. very sensitive. Dia masuknya jadi abu juga. Cuma yang tinggal besi je. Cuma yang tinggal ayam ingat.